Bila bercakap tentang phone yang tahan lasak, selalunya orang akan terfikir macam mesti phone tu macam batu bata kan. Kalau bowling kat orang tu boleh berdarah siot kan. Besar gedabak macam tu lah lebih kurang kan. Tapi yang ini berbeza. Yang ini not only that design dia sleek, dia nipis, lepas tu dia juga ada IP69K rating, bateri sehingga 8300 mAh, screen 6000 nits, macam-macam lah. Memang power betul telefon ni. So phone yang ada dekat saya sekarang ni ialah Honor X9D. Ini ialah pengganti kepada the super popular X9C. So dalam video pada kali ni kita akan review penuh spesifikasi dan apa yang terbaik yang ada, yang terbaru di dalam Honor X9D ni. Tapi sebelum tu, kalau korang masih lagi baru to the channel, welcome to the channel. Nama saya Syazwan Syahril. Saya suka buat review tech gaya-gaya santai gitu kan, tapi still informatif lah. Dan kalau korang masih lagi belum subscribe, tolong subscribe to the channel dan support saya. InsyaAllah saya akan keluarkan lebih banyak lagi video-video macam ni. Jom. Okay, so first of all, korang jujur je dengan saya kat sini. Siapa yang pernah phone gedabak ni jatuh kat muka dia? Sama ada korang tengah selfie ke, tak pun tengah baring kan, scrolling social media ke, mesti pernah kan. Tapi kalau setakat jatuh dekat orang kata apa, atas muka ke, bengkak hidung tu tak apa lah kan, boleh tahan lagi lah kan. Tapi kalau dah jatuh dekat lantai tu, aduh sakitnya tu di sini. Pedih mat. Especially kalau phone tu harga ribu-ribu, dah habis duit, lepas tu jatuh berkecai, berderai. Hey. So dengan Honor X9D ni sebenarnya dia ialah yang pertama yang certified dalam industri, iaitu SGS Triple Resistant Premium Performance. Power kan. So apa maksud dia benda tu? Basically dia ialah 6 lapisan shock absorption inspired by bulletproof tech. Kalau sebelum ni X9C boleh jatuh resistant 2 meter, Honor X9D boleh sehingga 2.5 meter. Dan mereka bukan test jatuh dekat atas tilam bro. Mereka test jatuh kat mana? Dekat atas jalan tar, dekat lantai. Masih lagi survive. Cuba bayangkan kalau phone kita yang lain-lain tu jatuh 2.5 meter. Tak survive mat. Mesti korang ni tengah terfikir kan, baik aku beli casing sekarang kan. Siapa-siapa yang berjiwa kental pakai phone tak ada casing tu. Okay, cuba korang share paling teruk sekali phone korang pernah jatuh. Apa jadi? Nak tahu juga? Letak kat komen tu, nanti saya baca. Okay, seterusnya kita nak bercakap tentang dia punya IP rating. So kalau korang tengok, dia pertama iaitu IP69K. Tahu tak apa beza dia? Kalau sebelum ni macam IP68, korang ada dust and water resistant kan? Tapi bila dia ada IP69K, dia boleh tahan orang kata high pressure punya pancuran air. Dan dia bukan level-level macam korang cuci basikal, tak, dia macam water jet korang cuci lori tu. Itulah level dia. Dan yang lagi bestnya, IP69K ni memberikan certification bahawa telefon ni boleh tahan haba sehingga 85 degree C. Satu lagi, kalau air masuk dalam pot ni, korang boleh aktifkan drainage mode tau. So dekat sini dia akan buat macam vibration, getaran tu. Dia akan keluarkan macam nada khas lah untuk tiup air dan juga habuk. Memang sangat praktikal kalau phone korang macam termasuk air ataupun habuk secara tak sengaja. Terus terang cakap dengan korang, saya ni bukan sekali dua phone jatuh dalam air ke apa semua. Banyak kali. Siap pernah jatuh dalam jamban pun ada bro. Lepas tu kalau dah jatuh dalam air tu apa dia? Mesti masuk dalam beras. Siapa dekat sini yang pernah try masuk phone dalam beras? Bukan phone je lah, semua saya dah try dah. Remote TV pun terbaru-baru ni anak masukkan air, masuk dalam beras. Memang menjadi mujarab betul kan? Tapi dengan Honor X9D ni korang tak payah risau dah, sebab dia boleh keluarkan air dengan debu tu tanpa perlu korang nak pergi masuk dalam beras. So that's apa yang special dengan Honor X9D ni. Okay, now that kita dah tahu dia ada IP69K, lepas tu dia ada SGS Triple Protection. Tapi ada satu benda yang sebenarnya membuatkan saya paling excited. Ini ialah yang pertama di dalam industri. Maksudnya dekat sini yang phone yang ada sekarang ni lah kan, which is 8300 mAh bateri. Yang ini dia boleh tahan kira-kira lebih kurang 3 hari. Memang lama betul. Terus terang cakap, even dengan penggunaan yang agak berat, memang susah nak matikan phone ni dalam masa yang sekejap.
Not only that, yang ini dah macam level power bank dah. Bukan saja korang punya bateri tu bertahan 3 hari, tapi phone ni juga boleh charge phone lain. In terms of real use, memang dah try gunakan, boleh tahan lah lebih kurang 2 hari, lebih kurang macam tu kan, untuk tengok video, main game. Kadang-kadang saja je biar buka macam tu kan, still memang tahan. Honor X90 ni juga dia support 66 watt Honor Super Charge. Memang laju. In fact, kalau tinggal 2% bateri pun, dia ada ultra power saving tu, yang masih lagi boleh bagi sejam talk time. Memang not bad kan? Korang punya phone tahan berapa lama bateri? Sehari? 2 hari? Jujur je, mesti hari-hari charge kan? Sama lah kita. Hey. Okay, now kita move to the display itself. Display dia juga ialah antara yang membuatkan saya betul-betul kagum dengan Honor X90 ni. Bukan apa, dengan harga dia yang bermula RM1,499 kan, dah begitu awal lah harga dia kan. Tapi dia punya phone ni, display dia boleh diberikan sehingga 6.79 inci dengan 120Hz refresh rate. Lepas tu dia ada 6000 nits kecerahan. Korang bayangkan lah, 6000 nits tau. Ni basically kalau korang letak dekat bawah cahaya matahari pun memang nampak cerah. Saya tak tahulah macam mana Honor buat untung dengan phone ni. Macam mana? Dari segi performance pula, Honor X90 dia menggunakan Snapdragon 6 Gen 4. Yang ini ialah 4nm chip So GPU dia pun naik performance sehingga 29%. Dari segi CPU pula naik sehingga 11% berbanding daripada Gen 1. So kalau tengok dari segi daily use, sebenarnya memang smooth lah. Even nak gaming ringan-ringan pun steady je, tak ada issue. Satu benda yang saya suka juga dengan Honor X90 ni ialah dari segi thermal management dia, di mana walaupun dia nipis tapi dia tak adalah orang kata cepat rasa panas ataupun overheat tu. Saya tak buat in-depth review on the thermal management, tapi rasanya korang boleh cari kot dekat YouTube. Adalah tu. Next, bila kita bercakap tentang AI, tak sah lah kalau Honor punya phone tak ada AI. So antaranya yang saya selalu gunakan seperti AI Eraser, Outpainting ataupun Magic Portal 2.0. And jujur cakap, memang semua AI ni memang practical dan dia bukanlah feature yang baru dalam Honor, tapi sebenarnya dia dah dimulakan dari siri sebelum ni lagi, pada tahun lepas lagi. So dia dah matang lah in that sense lah. So okay, sekarang kita dah pergi ke momen yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang. Ramai orang tanya saya, Camera performance of Honor X90. So Honor X90 dia menggunakan lensa 108MP yang support optical image stabilization dan juga EIS, electronic image stabilization. So performance dia kalau dekat cahaya dekat luar yang adequate memang cantik, tak ada masalah. Tapi bagi saya semua kamera-kamera even mid range yang lain-lain pun sebenarnya dah lebih kurang sama. Cumanya yang ni memang nampak cantik lah gambar tu. Kalau daripada orang kata normal eyes, dia nampak okey, dia tidak over sharpen, tidak HDR, dia tidak melampau-lampau. Bagi saya cantik. Dari segi low light performance pun not bad. Yang penting korang kena elakkan gegaran lah. Korang boleh tengok sendiri sampel-sampel gambar yang saya bagi ni. Cuba komen apa pendapat korang. Adakah mencapai expectation korang dari segi kualiti gambar yang dihasilkan oleh Honor X90 ni? Adakah ia cukup bagus untuk korang jadikan dia sebagai kamera utama ataupun phone utama korang? Kalau memang korang ni jenis yang nak fokus kepada kamera. Okay, just to recap, phone ni macam saya katakan tadi, Honor X90 dia ada 3 industry first. So yang pertamanya ialah dia ada IP69K, lepas tu dia ada SGS Triple Protection, dan seterusnya dia ada bateri 8300 mAh. Dari segi AI features juga memang banyak. Tak macam level-level phone mid-range yang lain, dia dah macam level-level AI phone flagship. Kualiti gambar pun not bad. Kualiti foto dia kan, kualiti foto pun agak baik. Dan screen yang memang sharp betul, dengan 6000 nits, 120Hz refresh rate. Dan yang paling gila sekali bagi saya ialah harga dia bermula RM1,499 untuk model 12 plus 12GB RAM dan 256GB ROM. Memang tak masuk akal bro. So siapa yang sesuai sebenarnya beli telefon ni? Bagi saya personally, dia sama macam Honor X9C sebelum ni. Komen saya ialah bagi saya abang-abang rider, kakak-kakak rider kan, especially macam Foodpanda, Grab,
So memang sangat berguna sebab selalunya dalam situasi kalau kata bawa motor tu, nak letak phone tu kadang-kadang dekat atas dia ada macam the stand tu kan dekat atas motor tu kan. So dia melekat. Kadang-kadang tu korang kena hadap hujan, panas, lepas tu kadang-kadang terjatuh. So memang bila adanya telefon yang macam ni dan harga dia pun mampu milik, bagi saya dia boleh macam lebih kurang no brainer lah. In fact, kalau tengok video-video saya di TikTok, di Instagram, so ada orang komen juga memang rata-rata mereka pun bersetuju that memang sesuai sangat phone untuk golongan-golongan rider ni sebenarnya. But nevertheless, bagi saya bukan hanya abang rider, kakak rider, tapi kalau untuk parents yang ada anak kecil kan, kadang-kadang bagi phone tiba-tiba anak tu tantrum ke kan, baling-baling phone, sekurang-kurangnya elok lagi lah telefon tu kalau jatuh pun kan, tak adalah rasa sedih nak tukar phone baru pula kan. So this might be worth to consider. So apa pendapat korang? Saya nak tahu. Sebab saya dah panjang berceloteh daripada awal tadi, sekarang saya nak tahu apa pula pendapat korang. Siapa sepatutnya beli phone ni? Adakah korang akan beli phone ni? Especially kalau yang masih lagi menggunakan Honor X9B. Ada juga yang tanya saya pasal green line semua kan. Setakat ni pengalaman saya tak ada lagi lah. Kan, even dari X9C dan juga ada X9B nampak masih okey lagi, tak ada isu. Tapi saya nak tahu, saya nak dengar pendapat anda. Adakah anda rasa telefon ni akan jadi the next king of mid-range phone yang tahan lasak? Ataupun mungkin kompetitor-kompetitor dari brand lain? Ada banyak sekarang kan? Please komen, sebab nanti saya akan baca. Saya suka baca komen korang semua sebenarnya, and saya akan cuba balas satu demi satu. By the way, kalau korang suka video macam ni, please consider to subscribe and support the channel. And boleh tengok lagi, ada banyak lagi video-video lain yang saya ada linkkan dekat sini. Until then, kita jumpa di next video. Bye-bye.